Penggunaan pedang wujud sejak berzaman dahulu. Ia digunakan sebagai senjata utama dalam peperangan dan mempertahankan diri selain lambang kekuasaan dan kebesaran. Namun, peredaran masa dan kemunculan senjata baru yang dicipta telah menggantikan peranan pedang. Kini, pedang menjadi sebahagian tinggalan sejarah dan menjadi alat kebesaran diraja. Ia juga digunakan dalam upacara ketenteraan selain menjadi bahan pameran di muzium dan menjadi koleksi peminat pedang. Pedang atau lebih dikenali sebagai gayang bagi suku kaum dusun di Sabah adalah senjata tradisional. Ia juga menjadi kebanggaan dan andalan beberapa suku kaum di Sabah.